Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Rafiul Mustafa. Saya membuat keputusan untuk menjalankan prosedur ESG ini selepas saya mengalami beberapa gejala penyakit-penyakit yang saya rasa serius bagi saya. Dah itu, yang pertama ialah saya mengalami darah tinggi. Kemudian saya kolesterol agak yang tinggi. Kemudian prediabetik. Dan saya mengidap OSA, iaitu sleep apnea. Kemudian yang terbaru iaitu saya mengalami sakit-sakit di bahagian lutut dan kaki. Saya hanya mengalami gejala simptom sakit di bahagian tekak dan juga angin di dalam perut. Dia tak ada yang terlalu serius sangat. Actually sebelum saya menjalankan prosedur ESG ni, berat saya hampir 120 kilo, okay? Tetapi selepas 3 minggu menjalankan prosedur ni, alhamdulillah berat saya turun ke 103 kilo. Lebih kurang 15-16 kilo jugalah penurunan yang saya alami. Saya mengusulkan untuk tuan-tuan dan puan menjalankan prosedur ESG ini kerana prosedur ini adalah prosedur di antara prosedur bariatrik yang mempunyai risiko yang sangat rendah sekali lah. Okay? Di samping dia prosedur ini tuan-tuan akan lebih cepat sihat dan kurang mengalami simptom yang serius lepas prosedur lah. Okay? So apabila tuan-tuan menjalankan ESG ini, insyaAllah tuan-tuan akan dapat mengalami penurunan badan yang cepat dan juga dapat menjalankan aktiviti harian seperti biasa dengan cepat dan mudah.